Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini penampilan kedua lah bagi kepala nasib kami. Ini penampilan kedua lah bagi kepala nasib kami. Kepala kami namanya Sautul Malawi ya, Sautul Malawi. Jadi insyaAllah sebenarnya gini. Sebenarnya halo, halo, halo. Salam. Oh, okay. Okey. Sebenarnya kami baru terima lah panggilan daripada AJK Bismarck diminta persembahan setiap Martika. Jadi semalam baru dia telefon ke hamba. Jadi mana ada kita ni? Jadi bila dia telefon tu sabar. Jadi bila dia telefon baru latih saat ni lah dia yang ambil baru latih saat ni langkah tu. Jadi kalau mana rasa sumber tu kalau boleh jangan sungkok lah tak mau like Okey. Okey ke? Tak apa lah. Ya, buat apa-apa pun saya cukup cara. Okey. Kita punya tema lalu dah. Boleh? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 4. Nak tema dia. Apa bunyi kau nak siap kau? Awak sini modal. Okey. Sekarang pada lagu pertama itu. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli arifin billah wa ahlillah ya Allah wa kulli arifin billah wa ahlillah ya Allah ya Allah.
له من كل أذى بقدر الله يا الله. Sedap kan? Oh, nak salah lagi? Okey. Oh, tak juga. Okey. Jadi sempat dalam gaya ni kita buat lagu gaya boleh dah Oh, benar je. Tak benar tak apa. Lagu gaya ni mak jadi. Tak cakap apa nak buat. Boleh tak? Boleh. Sungguh petang. Nabi dalam kita besar. Boleh? Terus tiada. Boleh terus tiada. Kalau tak sedap jangan ambil stepper pula. Kalau tak sedap nak buat macam baik. Yang gitu kan? Support sikit. Okey. Terus lah. Satu pagi di hari raya Satu pagi di hari raya aku sujud membesarkanmu. Satu pagi di hari raya aku sujud memujimu. Satu pagi di hari raya aku sujud membesarkanmu. ku melafazkan tapi penuh rasa terhambat. Ku melafazkan tapi penuh rasa kesyukuran. Gema takbir di pagi raya, ku teringat kampung halaman. Aku bertawan tak berdaya. Gema takbir di pagi raya, ku rindukan ibu di sana. Keluarga sanak saudara, hanya doa ku kirimkan. Ku melafazkan penuh rasa ku melafazkan tapi penuh rasa kesyukuran. Marilah di hari raya kita semua berlafaz. Lupakan persengketaan, eratkan persaudaraan, harmoni di hari raya. Di pagi raya, ku teringat kampung halaman. Aku tertawan tak terdaya, sebab gema takbir di pagi raya. Ku rindukan ibu di sana, keluarga sanak saudara, hanya doa ku kirimkan. Keluarga sanak saudara, Hanya doa ku kirimkan. Okey, terus lagu yang terusnya. Lagu ini berkisah kita tentang hamba Allah lah. Semoga kita ambil iktibar dan juga aku nak banyak betul lah. Okey, terusnya. apabila terasa Diawasi Tuhan, diawasi Tuhan, rasa berdesak setiap masa, rasa hina diri
dengan Tuhan, rasa bersyukur dengan nikmatnya. Jiwa derita dengan dosa, hati rasa kurang amal padanya. Itulah hakikat sifat kehambaan bahagia. Allah, ya Allah, Mu'min sejati, sentiasa waspada dari dosa tanpa sengaja. Apatah lagi dosa yang nyata, umpama gunung jatuh padanya. Segala-galanya hanyalah untuk jiwa derita dengan rasa, hati rasa kurang amal padanya. Itulah hakikat sifat kehambaan bahagia. Allah, ya Allah, Geraklah ku, bertambah kaku antara nafsu yang telah jemu. Namun diriku bertambah malu padamu ya Rabbi yang memiliki sifat nafsu. Okey, boleh kau ulang lagu ngelas lagi? Saya lagi. Terus ya. Lagu ni kami rekod sendiri lah. Tadi baru jalan tu rekod. Nampak? Jadi lagu ni kita nak terima kasih lah kepada YDP kita, tim YDP dan juga kat Esko lah yang menjaga kita selama ni, terutamanya bagi pihak adik-adik tahun 1 lah. Jadi lagu ni kita dengar lah. YDP kalau boleh jangan teriak dah. Okey. Apa dia? jika ku menjejak ke sini, Kau menyambutku dengan senyuman manis terukir di bibir. jika ku kesal, Kau membimbingku untuk terus tekun dan terus marah. Terima kasih kami ucapkan kerana telah mendidik kami semua. Jasamu akhi tak bisa dibalas, kehadiran terlalu berharga. Andai kata kau terguris hati, maafkanlah kesilapan kami. Salam mahabbah lillah ta'ala. Salam mahabbah lillah ta'ala. Salam mahabbah lillah ta'ala. Terima kasih lah kepada Kak Ejen dan sebab kerana satu kami. Ada.
Tiga nama belakang mati ni. Okey, terima kasihlah. Dan semoga ukhuwah kita berkaitan dengan bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.